korang tahu tak dalam Blender kita boleh ubah UI design ni daripada yang ni ke macam ni. Dia taklah bosan sangat kan. Jadi korang boleh pilih banyak lagi design dia. Jadi macam mana korang nak buat? Okay, mula-mula korang pergi dekat Google, korang boleh type Blender extension. Ambil yang atas sekali. Okay, lepas tu korang bila dah sampai kat Blender extension ni, korang pergi dekat theme. Jadi dekat theme ni ada banyak jenis theme kan. Korang boleh pilih lah jenis mana yang korang nak. Okay, cari yang mana yang korang agak berminat. Contoh kalau saya minat yang macam ni, tekan je get theme. Lepas tu korang drag and drop benda ni dekat Blender. Okay, dia jadi. Jadi korang boleh pilih banyak lagi. Korang boleh pilih banyak lagi yang ada dekat dia punya website ni. Jadi simple je. Itu untuk hari ni. Sebelum tu, macam mana korang nak check dia punya contoh bila korang dah download, yang download tadi tu bila korang nak tukar macam mana? Korang pergi kat edit, preference, dekat theme ni, dekat sini dia akan naik lah apa yang korang pernah install balik. Macam kalau nak pergi default, Blender Dark akan kembali asal. Okay, itu saja. Assalamualaikum.